So duduk kat tepi tapi terdengar dia cakap satu perkataan yang terus rasa macam nak tahu. Boleh tak abang ceritakan apa masalah kesihatan abang sebelum ni? Assalamualaikum. Saya sebenarnya dah mengidap CKD lah. Dah dialisis selama 7 tahun. 5 tahun saya gunakan kaedah hemodialisis. Sekarang ni 2 tahun, setahun lebih lah saya dah gunakan PD lah. Dialisis air lah. So saya bermula dengan LiftCore lah. Saya tak ada siapa-siapa approach saya pun. Masa tu saya tengok TikTok. Saya tengok TikTok doktor apa tu yang Chinese tu. Dr. Lu. Dr. Lu. Saya tengok pasal saya dengar tu saya sekali saya ada masalah sebenarnya. Bila doktor check saya kaki bengkak. Lepas tu ada air lah. Lepas tu yang problem sekali bila toksin tu tak keluar banyak. Bila kita dialisis tu kita nak keluarkan toksin lah. Jadi saya punya masa tu bacaan saya 1.0 hingga 1.1 je. So doktor target 1.7. So bila saya dengar yang Dr. Lu punya explanation tu, saya terus call. Saya dapatkan LiftCore tu daripada adik Puan Laila lah. So dia pun tak kenal saya apa semua, saya beli satu tu. Masa tu 2 minggu lagi saya nak kena ada check up dengan doktor, ada review dengan doktor. So saya makan lah. Saya makan masa hari yang review tu, surprisingly saya punya toksin naik daripada 1 kepada 1.4. Target 1.7 masih belum kecil. Lepas tu doktor review saya sekejap je. 5 minit je dia review saya. Cakap pakcik punya semua bacaan darah semua okey semua. Everything okey dia kata. Berapa hari ambil LiftCore? 2 minggu. 2 minggu. Satu hari ambil berapa biji? 2 biji. Jadi itu yang buat saya rasa saya nak gunakan benda lain lah. Lepas tu saya terjatuh masa bulan puasa tu. Sahur tu saya jatuh gonggong, saya tak boleh jalan. Selama 2 bulan lebih saya tak boleh jalan. Lepas tu saya beli Aurora Pants. Sekarang ni saya dah tak payah pakai kursi roda dah. Saya dah boleh jalan dah. Sebelum ni lepas jatuh tu pakai kursi roda? Pakai. Kursi roda. Lepas jatuh tu? Lepas jatuh tu. Saya tak boleh nak pergi toilet pun anak saya kena tolak. Masuk dah sampai dalam. Lepas tu pakai Aurora Pants berapa lama boleh berjalan normal semula? Berapa lama? 2 minggu seminggu Seminggu Aurora Pants. Bukan 2 minggu, seminggu. Okey, tadi kan macam saya ada terdengar abang rasa macam dah down